Lunch hari ni 3 sudu nasi kukus, 2 ketuk ayam berempah, jeruk petai, bayam hijau rebus and sambal. Kita ada tetamu jemputan hari ni, Pincus Tuti Puja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu kita orang tapar nasi kukus tau. Lepas tu sajalah makan dengan jeruk petai kan. Ya Allah. It's the best ever. I rasa kedai nasi kukus, korang dah patut serve dengan jeruk petai tau. Because it's so good. Tetamu I bukan satu, tapi 2. Apa tak Aisyah? Bayam. Habis.